Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan satu sesi latihan intangan ringan yang menggunakan berat badan sendiri yang sesuai untuk Puan Sarah yang mempunyai tekanan darah tinggi. Latihan ini fokus kepada keselamatan, intensiti rendah hingga sederhana dan teknik yang betul. Sesi ini mengandungi 3 fasa iaitu pemanasan badan, latihan utama dan penyejukan badan. So sebelum kita memulakan latihan utama kita akan melakukan pemanasan badan terlebih dahulu. So pemanasan badan ni tujuan dia untuk meningkatkan suhu badan dan supaya mengelakkan kecederaan kepada Puan Sarah. Aktiviti so untuk pemanasan yang pertama kita akan melakukan slow jog ataupun latihan jogging ringan ataupun brisk walk. Aktiviti pertama kita akan melakukan slow jog ataupun brisk walk. So kita prefer untuk slow jog selama 30 second ke 1 minit. Okay, kita mula dengan slow jog dulu. So aktiviti kedua pula kita boleh buat arm swing, tapi just kalau macam ni kita just jalan je dulu. Kalau baru mula kita just jalan je dulu macam ni. Sekarang kita dah masuk kepada latihan utama kita. So aktiviti pertama saya mencadangkan untuk membuat wall push up. So kita carilah dekat mana-mana dinding, kita buat push up dekat sana. So kiraan untuk wall push up ni kita membuat sebanyak 10 ke 15 reps saja. So ulangan sebanyak 3 ke 4 kali ulangan saja. Cara teknik dan teknik yang betul lah untuk wall push up. So wall push up Puan Sarah just pegang dekat dinding dan tak perlu jauh sangat, just tolak je. Tangan buka seluas bahu. So aktiviti kedua pula kita akan membuat chair squat. So kita cari bangku kat mana-mana, dekat rumah ke, cari kerusi yang sempurna. So kita melakukan squat, duduk je dekat kerusi tu. So kita melakukan 10 ke 12 rep dan ulangan sebanyak 3 ke 4 kali ulangan. Ini cara untuk buat chair squat yang dengan teknik yang betul. So cara dia Puan Sarah boleh buat, boleh so just duduk dekat kerusi. So aktiviti ketiga saya mencadangkan untuk buat standing leg raise. So standing leg raise ni untuk Puan Sarah, Puan Sarah boleh cari tiang ataupun kerusi ataupun dinding untuk Puan Sarah pegang dan membuatkan pada bahagian sisi. Video untuk standing leg raise. So standing leg raise Puan Sarah boleh pegang pada tiang ataupun dinding kerusi. So Puan Sarah just begini dan tolak kaki ke atas. Lakukan benda ni kiri kanan. So kalau kanan pun sama. So
selepas kita sudah buat latihan utama dan juga warming up, so lepas tu kita akan proceed dengan cooling down dengan pergerakan perlahan dan stretching ringan saja. Ini membantu stabilkan tekanan darah. Fasa penyusukan badan, saya akan melakukan 2 juga latihan, iaitu slow walk dan juga stretching pada bahagian otot-otot yang kita dah pakai lah. Aktiviti pertama kita akan melakukan slow walk dulu. So slow walk ni kita lakukan sebab kita nak bagi fasa recovery kita lah. So kita akan melakukan benda ni selama 30 saat sahaja. Kedua, kita melakukan stretching. Kita akan fokuskan kepada bahagian lower body sebab kita banyak menggunakan bahagian bawah. So kita akan fokuskan kepada lower body saja. So kita akan fokuskan lebih kepada lower body. So lower body, kita akan tolak kaki kita ke bawah. Kiraannya, so kiraan untuk stretching ini kita mengambil masa dalam 15 ke 20 saat. So kita kira pakai mulut saya lah. Yang kedua, kita akan melakukan pada bahagian calf. Kita akan melakukan pada bahagian calf pula. So bahagian calf kita akan inject kepada kita. Kita akan tekan. Lakukan benda ni 15 ke 20 saat juga. So itu saja daripada saya. Terima kasih.